Assalamualaikum. Halo, Angah. Mama dah balik ni. Halo, Angah. Mama dah balik ni. Ni Mama tu bawa makanan. Jom makan sama-sama. Jomlah makan sama-sama. Dah lama tak makan sama-sama. Sibuk. Tak nak lah. Sekejap ni. Itulah. Sedihnya sampai hati diorang buat macam ni. Kalau lah jadi macam ada, mesti tak jadi macam ni kan? Walatun sebab Long lapar lah. Nak makan? Lah, pergi nak makan dah. Oh, Mama kan dah masak. Malas lah. Dah lah tak tanya pun kita nak apa. Memang lah. Mama tak tanya kita nak apa sebab kita dah lama tak cakap Mama. Bentar je kesayangan Alo. Alo akan belikan makanan di ekspektasi bread. Yeay! Halo, Angah. Jom makan. Mama masak makanan kegemaran korang ni. Hai, dasar pun dah tak makan lagi. Ya Allah, kenapalah anak aku buat aku macam ni? Assalamualaikum Ustazah. Saya macam tidak ingin kan. Anak saya dah lama tak macam macam ni. Jadi apa solusi Ustazah? Waalaikumsalam Puan Syakila. Cuba Puan renung. Apa kesalahan Puan? Dulu waktu remaja kan kita selalu buat masalah. Kita selalu tak dengar cakap mak ayah. Kita selalu tinggikan suara waktu bercakap. Cuba Puan renung balik. Apa yang telah Puan buat? Mak saya tak? Boleh tak mak? Saya nak dah lambat ni. Ni tak gosok lagi baju ni. Boleh tak mak tolong gosokkan? Tolonglah mak. Untuk anak kesayangan mak, semua boleh. Sini baju mak gosokkan. Terima kasih mak. Saya pergi mandi dulu. Ya Allah, terbakar ni, ya Allah. Ya Allah, macam mana ni? Nanti mesti Ina marah. Oh, tak apalah, aku ambil baju lain lah. Baju ni kan cantik, mesti Ina suka juga. Apa ni? Mak. Mana baju yang Ina minta? Maaf Ina, baju tadi terbakar. Apa? Mak minta itu baju kesayangan Ina? Maaf Ina. Kau ni kan memang orang misah aku je lah. Sakitnya. Kenapa nak buat macam ni? Jenguk-jenguklah ibu dan ayah Puan. Jumpa diorang. Allah, banyaknya kesalahan aku. Kena balik minta maaf ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ina. Kenapa datang tak bagi tahu mak ni? Tak ada apa-apa. Saja je nak datang buat kejutan untuk mak. Tapi pun Nina rindu dengan mak. Dah lama tak jumpa mak. Kenapa? Hadiah untuk mak. Oh ya Allah, susah saja. Terima kasih Ina. Ina sebenarnya balik nak minta maaf pasal semua kesalahan Ina. Mak dah maafkan semua Ina. Mak tak ingat ke yang dulu tu? Apa Ina buat kat mak Ina? Yang pasal baju tu menduga Ina, yang sampai Ina campak baju dekat mak. Aku takkan maafkan kau Ina. Hai mak, tolonglah mak. Mak tolonglah mak. Mak. Ina minta maaf, tolonglah maafkan Ina mak. Tak apalah mak maafkan semua. Tapi yang kali Ina jangan buat lagi Okey. Selama-lamanya Ina tetap anak mak. Terima kasih mak. Sama. Mak. Mama, kami minta maaf je sebab selama ni banyak buat salah kat Mama. Angah aku sama. Tak apalah, Mama dah maafkan. Jom kita mula hidup baru. Jom.